Dah. Kalau semua faham, itu sahaja untuk hari ini. Bismillah. Si. Ya, Rafiq. Aku nak tanya ni. Tadi kami belajar pasal falsafah. Han tahu tak falsafah tu apa? Tahu? Mbak Rafiq. Si. Mi. Han tahu pasal perkembangan pendidikan? Benda ni tak tahu. Weh. Zat. Kau tahu tak pasal falsafah tu? Aku tak tahu lah. Aduh. Takkan tak tahu kot? Ya, tak tahu. Serius ni? Serius aku tak tahu. Tidur lah. Ngantuk eh. Oh. Apa ni? Tak faham lah. Sebelum deka lah, selepas deka lah benda. Kenapa tanya pasal apa tadi tu, tak faham lah. Ya Jo, aku tak faham. Habis tu, sebab tadi aku ada tanya Isi. Aku tanya Isi pun tak tahu. Dia telah daripada aku. Ya, aku pun tanya roommate aku. Dia pun tak tahu. Macam ni? Kita tak tahu ni. Macam mana Ipan? Itu ada yang nampak dia macam faham. Kan? Betul-betul. Weh, apa dah? Kau faham apa dia ajar ni? Tak faham? Apa cerita? Aku tanya ni tadi pun tak faham. Asal? Masalahnya kita orang pun tak faham. Ya lah. Ni kau faham? Ya, beranggut-anggut pada. Sebab kita tak tahu nak tanya siapa. Kita baru plan nak tanya kau. Aku tak faham salah. Lepas tu macam mana sekarang? Betul. Takkan tanya madam tadi macam. Ya, macam kadang-kadang takut lah. Ke kita tengok internet je. Internet? Internet kan Ada. aku rasa ada je. Boleh tak search lagi tak tahu kan. Kita try check lah, check. Okay lah ni. Okey. YouTube lah. YouTube. Maksudnya ada kat YouTube. Ada punya orang buat video ni. Okey, sekarang nak siapa? Perkembangan pendidikan di Malaysia sebelum dan selepas kemerdekaan. Lepas tu hubung kait dengan FPG, iaitu falsafah perkembangan guru. Perkembangan Guru. pendidikan kan? Ya. Pendidikan guru. Ini kan? Aku Rasanya rasa ni. Okey.
Dokumentari ini akan menerangkan 3 perkara utama, dan yang pertama ialah perkembangan pendidikan di Malaysia sebelum kemerdekaan, Perkembangan pendidikan di Malaysia selepas kemerdekaan, dan yang ketiga, hubung kaitannya dengan FPG atau Fasa Pendidikan Guru sebagai panduan utama seorang guru dalam membina insan yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial. Sebelum kemerdekaan, sistem pendidikan di Tanah Melayu sangat dipengaruhi oleh kaum, bahasa dan dasar penjajah. Antara bentuk pendidikan yang wujud ketika itu ialah sistem pendidikan pondok yang berteraskan agama Islam, sistem pendidikan vernakular iaitu sekolah Cina, Tamil dan Melayu yang berasingan. Laporan Chessman pada tahun 1946 yang cuba memperbaiki sistem pendidikan tetapi masih mengekalkan aliran berasingan. Laporan Barnes 1950 yang mencadangkan sekolah kebangsaan berbahasa Inggeris dan Melayu tetapi ditolak oleh masyarakat China. Laporan Feng Wu 1951 yang mempertahankan kepentingan orang China. Ordinan Pelajaran 1952 sebagai usaha untuk menyatukan sistem, namun belum mencapai matlamat sepenuhnya. Dan akhirnya, Penyata Razak 1956 yang menjadi asas penting kepada sistem pendidikan kebangsaan kita hari ini. Namun, dalam dokumentari ini, kami akan fokus hanya kepada 3 aspek utama, iaitu sistem pendidikan vernakular, Ordinan Pelajaran 1952 dan Penyata Razak 1956. Pak Cik Mat, cuba sebutkan perkataan ini. Alif, ya, mim, buaya. Bukan buaya. Alif, ya, mim, ayam. Oh, ayam. Pakcik fikir buaya. Pak Cik Dong, cuba sebutkan perkataan ini. Ya. Berwarna unta. Bukan unta. Berwarna burung. Oh, burung. Kupikirkan unta. Sebelum merdeka, sistem pendidikan di Tanah Melayu wujud dalam bentuk sekolah vernakular, iaitu sekolah Melayu, sekolah China, sekolah Tamil dan sekolah Inggeris. Setiap jenis sekolah ini mempunyai kurikulum dan bahasa pengantar yang berbeza bergantung kepada kepentingan kaum masing-masing. Sekolah vernakular ni kalau nak cakap memang dia memberi impak yang besar jugalah kepada negara kita. Sebabnya bila kita tengok contoh macam di sekolah Melayu, mereka fokuskan kepada asas seperti menulis, membaca ataupun mengira. Tapi kalau kita tengok pula daripada persepsi sekolah Inggeris, diorang lebihkan kepada sistem pentadbiran. Berbeza kalau kita tengok pada sekolah-sekolah bahasa China ataupun Tamil, kerana di sekolah-sekolah ini diorang dipengaruhi oleh negara asal diorang, dan pada masa tu kita boleh nampak lah sebenarnya diorang budaya yang sangat besar ketika sekolah vernakular ini, zaman sekolah vernakular. Walaupun pendidikan ini memberi asas pembelajaran kepada murid, sistem vernakular sebenarnya telah mengekalkan semangat perkauman yang sempit. Murid hanya bergaul dalam kelompok sendiri tanpa ada peluang untuk berinteraksi dengan kaum yang lain. Akibatnya, perpaduan nasional sukar untuk dicapai.
sejarah pendidikan di tanah Melayu sebelum merdeka memperlihatkan satu sistem yang berpecah belah. Terdapat sekolah Melayu di kampung, sekolah Cina dan Tamil di bandar atau estate, serta sekolah Inggeris di bandar besar. Keadaan ini menyebabkan wujud jurang pendidikan untuk kaum, bahasa dan lokasi. Demi menangani masalah ini, pihak British telah menggubal satu dasar baharu yang dikenali sebagai Ordinance Pelajaran 1952. Ordinance ini bertujuan untuk menyatukan sistem persekolahan dan mewujudkan satu bentuk pendidikan kebangsaan. Ordinance Pelajaran 1992 lahir selepas kegagalan dua laporan penting, iaitu Laporan Barnes 1990 dan Laporan Fenwu 1991. Laporan Barnes menekankan pendidikan dalam bahasa Inggeris dan Melayu, tetapi ditentang hebat oleh masyarakat Cina yang mahu pendidikan bahasa ibunda dikekalkan. Sebagai tindak balas, maka lahirlah Laporan Fenwu yang mengekalkan bahasa Cina dan Tamil, tetapi ia pula ditolak oleh kaum Melayu yang berpendapat bahawa ia menghalang perpaduan. Akibat daripada dua laporan yang bercanggah ini, kerajaan British cuba mencari jalan tengah melalui Ordinance Pelajaran 1992. Ordinance ini dianggap sebagai kompromi antara keperluan bahasa kebangsaan, bahasa Inggeris dan kepentingan kaum lain. Di bawah Ordinance Pelajaran 1992, sekolah rendah diwujudkan dalam dua aliran utama. Yang pertama, sekolah aliran Melayu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Yang kedua, sekolah aliran Inggeris menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Namun begitu, ordinance ini tidak mengetepikan bahasa ibunda lain. Bahasa Cina dan Tamil dibenarkan diajar sebagai bahasa ketiga dengan syarat terdapat sekurang-kurangnya 15 orang murid yang memohon. Peraturan ini kelihatan seperti toleransi, tetapi dalam praktiknya ia sangat menyulitkan sekolah kecil di luar bandar yang jumlah pelajarnya tidak ramai. Maka, bahasa Cina dan Tamil seringkali tidak dapat dipelajari secara formal. Bagi pendidikan menengah pula, Ordinance Pelajaran ini mengekalkan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar utama. Ini bermakna pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran selepas sekolah rendah perlu menyesuaikan diri dengan sistem Inggeris. Walaupun langkah ini dilihat memberi peluang untuk mendapat pendidikan berkualiti, namun hakikatnya ia hanya mengukuhkan lagi dominasi bahasa Inggeris dalam bidang pekerjaan dan pentadbiran. Maka, akibatnya, hanya golongan yang mampu menghantar anak mereka ke sekolah Inggeris dapat menikmati peluang yang lebih luas. Ini sekali lagi menunjukkan jurang antara masyarakat bandar dan luar bandar serta antara golongan elit dengan kebanyakan rakyat. Walaupun begitu, Ordinance Pelajaran 1992 mempunyai satu matlamat besar, iaitu untuk mewujudkan perpaduan kaum melalui sistem pendidikan kebangsaan. Kerajaan British percaya bahawa jika kanak-kanak daripada pelbagai kaum belajar di bawah kurikulum yang sama, mereka akan berkongsi pengalaman, nilai dan identiti bersama. Namun, masalah yang timbul ialah sistem aliran masih terpisah. Sekolah Melayu, sekolah Inggeris serta sekolah Cina dan Tamil masih wujud meskipun sudah cuba disatukan di bawah ordinance ini. Justru itu, perpaduan yang diimpikan belum dapat dicapai sepenuhnya. Selain tentangan kaum bukan Melayu yang risau bahasa ibunda mereka dipinggirkan, Ordinance Pelajaran 1992 ini turut berdepan dengan cabaran praktikal. Antaranya ialah masalah kewangan, di mana kerajaan kekurangan dana untuk menyediakan kemudahan sekolah baharu serta melatih guru dui bahasa. Yang kedua, kekurangan guru terlatih, di mana guru yang fasih dalam bahasa Melayu dan Inggeris amat terhad sehingga menyebabkan kualiti pengajaran tidak seimbang. Yang ketiga, kebimbangan masyarakat kerana orang Melayu mahu bahasa Melayu dimartabatkan, manakala kaum lain pula menuntut bahasa ibunda mereka dipelihara. Cabaran-cabaran ini menyebabkan Ordinance Pelajaran 1992 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya di seluruh tanah Melayu. Walaupun gagal mencapai matlamatnya, Ordinance Pelajaran 1992 tetap meninggalkan kesan yang besar dalam sejarah pendidikan negara kerana ia merupakan percubaan pertama untuk membina sistem pendidikan kebangsaan yang lebih inklusif. Lebih penting lagi,
Kelemahan daripada Ordinans 1992 ini membuka jalan kepada penggubalan Penyata Razak 1996 yang akhirnya menjadi asas kepada sistem pendidikan Malaysia selepas merdeka. Justru itu, Ordinans ini boleh dianggap sebagai batu loncatan, iaitu satu percubaan awal yang menunjukkan betapa pentingnya pendidikan sebagai media perpaduan dan bangunan negara. Perkembangan pendidikan Malaysia yang terakhir ialah Penyata Razak 1956. Pada pertengahan tahun 1950-an, di mana tanah Melayu sedang menuju ke arah kemerdekaan, namun terdapat satu cabaran terbesar ketika itu, ialah sistem pendidikan yang berpecah-pecah mengikut kaum dan bahasa. Sekolah Melayu hanya menekankan asas 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira tanpa peluang pendidikan tinggi yang jelas. Sekolah Cina dan Tamil pula menggunakan bahasa ibunda masing-masing dengan kurikulum yang dipengaruhi dari negara asal hingga mewujudkan identiti berasingan. Manakala sekolah Inggeris lebih menumpukan kepada golongan elit bandar dan dianggap lebih berkualiti. Keadaan ini menimbulkan kebimbangan bahawa rakyat akan terus terpisah walaupun negara hampir mencapai kemerdekaan. Bagi mengatasi masalah ini, Jawatankuasa Razak dibentuk pada tahun 1956 diketuai oleh Tun Abdul Razak Husin yang ketika itu merupakan Menteri Pelajaran. Hasil perbincangan dan penyelidikan, lahirlah Penyata Razak 1956 yang menjadi dokumen paling penting dalam sejarah pendidikan Malaysia. Antara cadangan utama Penyata Razak ialah: yang pertama, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu diperkenalkan sebagai bahasa pengantar utama di sekolah kebangsaan dengan tujuan membentuk satu identiti kebangsaan yang kukuh. Yang kedua pula, penumbuhan sekolah rendah kebangsaan. Sekolah ini dibuka untuk semua kaum dengan kurikulum asas yang sama supaya pelajar dapat belajar bersama dalam suasana perpaduan. Yang ketiga, kurikulum asas yang seragam. Walaupun sekolah vernacular masih dibenarkan, semua sekolah perlu mengikut kurikulum asas yang sama termasuk mata pelajaran sejarah, civic dan bahasa Melayu. Pendidikan sebagai alat perpaduan nasional. Penyata Razak menekankan bahawa penyelidikan tidak hanya untuk menyampaikan ilmu, tetapi juga untuk menyatukan masyarakat majmuk dan melahirkan warga negara yang setia kepada negara. Walau bagaimanapun, Penyata Razak juga mendapat reaksi bercampur-campur di mana ada pihak terutamanya sebahagian masyarakat Cina yang bimbang sekolah vernacular akan hilang identitinya. Namun, kerajaan memberi jaminan bahawa sekolah jenis kebangsaan masih boleh wujud asalkan mematuhi kurikulum kebangsaan. Langkah kompromi ini akhirnya berjaya diterima dan Penyata Razak menjadi asas utama sistem pendidikan kebangsaan. Penyata Razak 1956 bukan sekadar dokumen pendidikan, ia adalah asas daripada identiti Malaysia sebagai sebuah negara yang berbilang kaum tetapi bersatu melalui pendidikan. Kesan daripada dasar ini dapat kita lihat hingga hari ini di mana sekolah kebangsaan menjadi tunjang, bahasa Melayu kekal sebagai bahasa kebangsaan dan pendidikan berfungsi sebagai alat perpaduan nasional. Tanpa Penyata Razak, mungkin kita tidak akan mempunyai sistem pendidikan yang terarah, menyeluruh dan bersifat kebangsaan seperti yang kita nikmati pada masa kini. Selepas kemerdekaan pada tahun 1957, kerajaan memberi perhatian yang besar kepada pembangunan pendidikan. Sistem pendidikan dianggap sebagai asas utama untuk membina bangsa yang bersatu padu dan maju. Beberapa dasar penting telah diperkenalkan,
Antaranya ialah laporan Rahman Talib 1960 yang menekankan pendidikan asas percuma dan wajib. Diikuti dengan Akta Pendidikan 1961 yang menjadikan cadangan laporan ini sebagai undang-undang rasmi. Seterusnya, muncul laporan Aminuddin Baki 1964 yang menekankan pendidikan menengah termasuk bidang teknik dan vokasional. Kemudian, pada tahun 1979, laporan Jawatankuasa Kabinet pula menekankan aspek kualiti pendidikan, disiplin pelajar dan penggunaan bahasa kebangsaan. Akhir sekali, Akta Pendidikan 1996 dalam kurungan Akta 550 digubal sebagai kerangka undang-undang moden untuk menyelaraskan pendidikan negara mengikut cabaran semasa. Namun, dalam dokumentari ini, kami akan memberi fokus kepada 3 aspek utama selepas kemerdekaan, iaitu Laporan Rahmat Talib 1960, Laporan Aminuddin Baki 1964 dan Akta Pendidikan 1996 dalam kurungan Akta 550. Selepas merdeka pada tahun 1997, kerajaan menyedari bahawa sistem pendidikan adalah kunci utama untuk membina bangsa Malaysia yang merdeka, bersatu dan berdaya saing. Walaupun Penyata Razak 1996 telah menjadi asas penting dalam membentuk identiti pendidikan negara, namun pada penghujung tahun 1990-an, timbul persoalan sama ada dasar global itu benar-benar mampu memenuhi cabaran negara baharu merdeka. Atas sebab itu, pada tahun 1960, kerajaan menubuhkan satu jabatan kuasa khas di bawah pimpinan Tun Abdul Rahman Talib yang ketika itu merupakan Menteri Pelajaran. Jabatan kuasa ini ditugaskan untuk menilai kembali keberkesanan Penyata Razak serta mencadangkan penambahbaikan kepada sistem pendidikan kebangsaan. Hasil kajian dan syur jawatan kuasa ini kemudiannya dikenali sebagai Laporan Rahman Talib 1960. Laporan ini menggariskan beberapa cadangan penting, iaitu pertama, pendidikan rendah hendaklah diberikan secara percuma kepada semua kanak-kanak. Hal ini bermakna setiap murid, tanpa mengira bangsa dan latar belakang sosioekonomi, berhak untuk mendapat peluang pendidikan asas. Langkah ini dianggap amat penting untuk memastikan tiada anak bangsa tercicir daripada arus pendidikan negara. Kedua, laporan ini menekankan kepentingan memperluaskan pendidikan menengah vokasional dan teknik. Pada waktu itu, Malaysia yang baru sahaja merdeka memerlukan ramai tenaga kerja mahir bagi membangunkan sektor ekonomi, industri dan pentadbiran. Oleh itu, sekolah menengah bukan hanya menumpukan kepada aliran akademik tetapi membuka juga ruang kepada murid yang lebih cenderung ke arah kemahiran. Dan yang ketiga, laporan ini turut menekankan aspek pendidikan kerohanian, moral dan disiplin. Matlabannya adalah untuk membentuk murid yang bukan sahaja bijak dalam akademik tetapi juga mempunyai akhlak mulia, berdisiplin tinggi serta berjiwa patriotik. Ini menunjukkan pendidikan dilihat sebagai wadah penting dalam melahirkan warga negara yang berkarakter, bukan sekadar pencapaian akademik semata-mata. Selain itu, Laporan Rahmat Talib mengukuhkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan. Bahasa kebangsaan perlu dijadikan alat perpaduan dan identiti nasional, selaras dengan aspirasi membina sebuah bangsa Malaysia yang bersatu padu. Namun begitu, bahasa ibunda lain tetap dibenarkan untuk dipelajari sebagai bahasa tambahan. Kesemua cadangan ini akhirnya membawa kepada penggubalan Akta Pendidikan 1961 yang secara rasmi menjadi dasar pendidikan kebangsaan lebih seragam dan berorientasikan perpaduan. Secara keseluruhannya, Laporan Rahman Talib 1960 boleh dianggap sebagai satu titik penting dalam sejarah pendidikan negara. Ia bukan sahaja melengkapkan usaha Penyata Razak tetapi juga membuka jalan kepada pembinaan sistem pendidikan moden Malaysia yang menekankan keseimbangan antara ilmu, kemahiran, akhlak dan perpaduan nasional.
Selepas laporan Rahmat Talib 1960 memperkukuhkan pendidikan asas, tumpuan kerajaan beralih kepada pendidikan menengah. Ketika itu, Malaysia yang baru sahaja merdeka menghadapi cabaran besar, di mana negara memerlukan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran untuk membangunkan ekonomi, industri dan pentadbiran. Menyedari keperluan ini, Aminuddin Baki yang dikenali sebagai bapa pendidikan Malaysia telah mengetuai jawatankuasa untuk mengkaji semula dasar pendidikan menengah. Hasilnya ialah laporan Aminuddin Baki 1964. Antara cadangan utama laporan Aminuddin Baki ialah: yang pertama, memperluaskan pendidikan menengah. Pendidikan menengah perlu diberi peluang yang lebih luas kepada semua lapisan masyarakat, bukan hanya golongan elit. Yang kedua, penekanan kepada pendidikan teknik dan vokasional. Kerajaan mahu menyediakan murid dengan kemahiran praktikal supaya mereka boleh menyumbang terus kepada pembangunan industri negara. Contohnya, penubuhan sekolah teknik, sekolah perdagangan dan kelas vokasional di sekolah menengah. Meningkatkan akses pendidikan untuk luar bandar. Ketika itu, jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar sangat ketara. Laporan ini menekankan pembinaan sekolah menengah di kawasan luar bandar untuk memberi peluang sama rata. Mewujudkan tenaga kerja berdisiplin dan produktif. Pendidikan menengah bukan hanya menekankan akademik, tetapi juga latihan kemahiran dan pembentukan sasiah. Namun, pelaksanaan cadangan laporan ini bukanlah mudah. Cabaran utama ialah kekurangan guru terlatih dalam bidang teknikal dan vokasional serta kekangan kemudahan sekolah. Walau bagaimanapun, kerajaan berusaha menambah baik secara berperingkat dengan membuka lebih banyak sekolah teknik dan kolej latihan guru. Laporan Aminuddin Baki 1964 memainkan peranan penting dalam mengubah landscape pendidikan menengah di Malaysia. Daripada laporan ini, kita dapat lihat bahawa pendidikan bukan sekadar melahirkan pelajar berilmu, tetapi ia juga menyediakan tenaga kerja berkemahiran untuk memenuhi keperluan pembangunan negara. Fokus kepada pendidikan teknikal dan vokasional ini juga menjadi asas kepada usaha Malaysia melahirkan generasi yang bukan sahaja cemerlang akademik tetapi juga memiliki kemahiran praktikal dan sasiah yang seimbang. Sehingga hari ini, idea Aminuddin Baki masih relevan. Konsep pendidikan menyeluruh yang menggabungkan akademik, kemahiran dan nilai menjadi sebahagian daripada falsafah pendidikan guru yang kita amalkan sekarang. Selepas kemerdekaan dicapai, kerajaan menyadari bahawa pentingnya sistem pendidikan yang mampu menyatupadukan rakyat. Lalu, lahirlah Akta Pendidikan 1996 ini atau dikenali Akta 550 sebagai tonggak utama. Akta Pendidikan 1996 ni dia mewajibkan kurikulum kebangsaan yang seragam di setiap sekolah. Di mana kita boleh tengoklah bahasa Melayu dia digunakan sebagai bahasa pengantar yang utama, serta tujuan akta yang diwujudkan juga kita boleh katakan jelas dia bertujuan untuk melahirkan generasi Malaysia yang berilmu, bersatu dan juga mempunyai identiti nasional. Selain itu, Akta Pendidikan 1996 ini menekankan pembangunan insan secara menyeluruh dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Ia bukan sekadar tentang akademik, tetapi ianya juga membina insan yang seimbang yang boleh menyumbang kepada negara. Murid-murid, inilah tablet! Tablet tu apa?
Falsafah Pendidikan Guru atau FPG dirumuskan untuk membimbing guru di Malaysia menjadi seorang pendidik yang bukan sahaja berperanan dalam menyampaikan ilmu, malah membentuk sasiah dan nilai jati diri pelajar. FPG juga menekankan bahawa guru hendaklah mendidik individu supaya mereka berkembang secara menyeluruh dari aspek jeris iaitu jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial. Dengan kata lain, falsafah pendidikan guru ini juga akan membantu guru untuk menjadi salah satu contoh teladan yang berilmu, berakhlak mulia, berkemahiran profesional serta bertanggungjawab dalam membangunkan insan yang adil dan seimbang selaras dengan aspirasi negara. Apa yang dapat kita pelajari daripada sistem sekolahan vernacular ni ialah kita kena sedarlah bahawa guru ni dia bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi dia perlu menjadi satu ejen perpaduan. Macam mana nak jadikan ejen perpaduan tu? So dia bolehlah memastikan murid dari latar belakang yang berbeza ni mendapat peluang yang adil dan juga dapat belajar dalam suasana yang harmoni. Macam dalam falsafah pendidikan pun ada cakap untuk melahirkan guru yang berperanan untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu. Perkaitan antara Ordinal Pelajaran 1952 dengan falsafah pendidikan guru ialah dapat menggambarkan usaha dalam membentuk pendidikan yang adil dan menyeluruh. FPG menekankan guru sebagai insan yang berperanan mendidik murid agar seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial. Ordinal ini juga menyokong matlamat tersebut dengan menyediakan peluang pendidikan yang sama rata kepada semua bangsa secara menyeluruh dan seimbang. Selain itu, Ordinal Pelajaran 1952 ini juga cuba membina Walaupun ketika itu masih ada beberapa cabaran seperti perbezaan bahasa pengantar, tetapi dasar ini masih meletakkan asas penting kepada sistem pendidikan kebangsaan yang mementingkan kesepaduan dan keharmonian masyarakat majmuk. Penyata Razak 1956 sering dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah pendidikan Malaysia. Cadangan utama laporan ini ialah untuk mewujudkan sebuah sistem pendidikan kebangsaan yang dapat menyatukan masyarakat majmuk. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan, kurikulum asas diseragamkan dan sekolah rendah kebangsaan diwujudkan supaya pelajar daripada pelbagai kaum boleh belajar bersama. Di sinilah kita dapat melihat kaitan yang sangat rapat dengan falsafah pendidikan guru atau lebih dikenali sebagai FPG. FPG menekankan bahawa guru bukan sekadar pengajar tetapi pembina identiti negara. Guru mempunyai tanggungjawab besar untuk menanamkan semangat kebangsaan, nilai perpaduan serta rasa hormat antara kaum dalam kalangan murid. Bayangkan suasana pada tahun 1950-an, pelajar Melayu, Cina dan India datang daripada sekolah vernacular yang berasingan dengan budaya dan bahasa masing-masing. Apabila mereka masuk ke sekolah kebangsaan, guru menjadi jabatan yang menghubungkan semua perbezaan itu. Guru yang berfalsafah memastikan suasana bilik darjah bukan sahaja tempat belajar, membaca, menulis dan mengira, tetapi juga tempat memupuk integrasi nasional. FPG juga menggariskan perkembangan seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Ini bermakna guru pada era Penyata Razak perlu mendidik murid bukan sahaja untuk lulus peperiksaan tetapi untuk menjadi warga negara yang berakhlak, berilmu dan mempunyai jati diri kebangsaan. Oleh itu, boleh kita katakan bahawa Penyata Razak
hanya benar-benar berhasil apabila guru menjalankan peranan yang selaras dengan FPG, iaitu membentuk insan dan bangsa yang bersatu padu melalui pendidikan. Hubungkai laporan Rahman Talib dengan falsafah pendidikan guru, jelaslah bahawa ia mendukung matlamat utama iaitu dalam melahirkan insan yang seimbang dari aspek jeris, iaitu aspek jasmani, emosi, intelektual, rohani dan sosial. Usaha dalam memberi pendidikan percuma juga mencerminkan prinsip keadilan dalam pendidikan yang seiring dengan FPG, iaitu menekankan peluang sama rata kepada semua murid tanpa mengira latar belakang dan sosioekonomi. Penekanan terhadap pendidikan kerohanian dan akhlak pula bertepatan dengan peranan guru dalam membentuk murid yang berdisiplin, berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Manakala perluasan pendidikan teknik dan vokasional pula menunjukkan kesepaduan antara aspek ilmu dengan kemahiran hidup, yang ini selari dengan hasrat FPG untuk melahirkan warga negara berilmu, berkemahiran dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Terbuktilah bahawa laporan Rahman Talib ini meletakkan sebagai asas kukuh bagi menjadikan pendidikan sebagai wahana perpaduan, keadilan sosial serta pembangunan modal insan dengan nilai yang sentiasa diangkat dalam falsafah pendidikan guru. Selepas kemerdekaan, negara berhadapan dengan cabaran baharu. Malaysia memerlukan tenaga kerja berkemahiran untuk membina ekonomi, industri dan pentadbiran. Di sinilah lahirnya laporan Aminuddin Baki 1964 yang memberi tumpuan besar kepada pendidikan menengah, teknikal dan vokasional. Laporan ini menegaskan bahawa pendidikan tidak boleh hanya bersifat akademik. Ia mesti melahirkan pelajar yang boleh terus menyumbang kepada pembangunan negara, sama ada sebagai tenaga kerja mahir, usahawan ataupun pemimpin masa depan. Apabila kita hubungkan dengan falsafah pendidikan guru, kita dapati peranan guru menjadi semakin luas. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu di dalam kelas, tetapi juga perlu menjadi fasilitator dalam membimbing pelajar menguasai kemahiran praktikal. Sebagai contoh, guru di sekolah teknik dan vokasional perlu memastikan murid bukan sekadar pandai mengendalikan mesin atau melakukan kerja tangan, tetapi juga mempunyai nilai disiplin, etika kerja dan tanggungjawab sosial. Inilah yang ditekankan dalam FPG, di mana membina insan yang seimbang dari segi jeris, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Pendidikan teknikal yang digariskan oleh Aminuddin Baki memberikan penekanan kepada aspek jasmani dan intelektual. Manakala guru berfalsafah memastikan murid turut dibimbing dari segi rohani, emosi dan sosial. Dengan kata lain, guru adalah kunci untuk menjadikan pendidikan teknikal dan vokasional bukan sekadar menghasilkan pekerja, tetapi insan unggul yang berilmu, berkemahiran dan berakhlak mulia. Sehingga kini, semangat laporan Aminuddin Baki masih relevan kerana guru tetap menjadi ejen utama dalam memastikan pendidikan melahirkan generasi yang seimbang, kreatif dan mampu menyumbang kepada negara. Okey, Akta Pendidikan 1996 ni dia sebenarnya sangat related lah, kerana Akta ni dia akan memperkukuhkan lagi tanggungjawab seorang guru itu. Okey, guru dia kena bersikap profesional, berpengetahuan dan juga berakhlak mulia. Jadi semua ni dia berkait rapatlah dengan falsafah pendidikan guru kita yang menyatakan guru perlu dijadikan sebagai pembimbing generasi yang bukan sahaja cemerlang dalam pelajaran tetapi juga seimbang dari segi sasiahnya. Macam tu. Okay. So bila kita tengok balik kan,
sejarah pendidikan sebelum merdeka ni memang jelas sangat lah. Sistem masa tu dia berpecah belah ikut kaum masing-masing. Tapi kalau kita tengok bila dah ada macam penyata razak ni kan, barulah kita nampak asas kepada penyatuan bangsa tu mula terbentuk satu demi satu. Betul. Sebab lepas merdeka pula, kerajaan dia terus memperkasakan sistem pendidikan. Contohnya macam laporan Rahman Talib dan Akta Pendidikan 1996. Sebab diorang menekankan asas pendidikan yang lebih luas, sama rata dan selaras dengan aspirasi negara. Betul. Semua dasar dan laporan tu akhirnya menuju ke arah yang sama, yang melahirkan generasi yang bukan sahaja berilmu tapi juga mereka berakhlak dan berjati diri kebangsaan. Betul lah tu. Tapi kat sini lah kita boleh nampak yang falsafah pendidikan guru ni sebenarnya dia memainkan peranan dia yang penting lah. Sebab falsafah ni lah yang akan jadi panduan utama untuk kita sebagai bakal guru dalam membentuk insan yang seimbang dalam jeris tu. Betul juga. Setuju dengan kau. So kesimpulannya, sejarah pendidikan bukan sekadar catatan yang lama. Ia penting untuk kita semua faham sebab ia membina asas kepada siapa kita ni sebagai guru nanti. Dan sebagai bakal pendidik kan, tanggungjawab kita adalah untuk terus menghayati FPG ni supaya dapat melahirkan insan unggul untuk masa depan negara kita. Betul tak? Betul. Setuju. So maksudnya sekarang ni kita dah faham lah kan maksud sebenar FPG dengan ni. Korang dah faham kan? Dah. So nanti jumpa dengan Madam nanti, aku bercakap dengan Madam macam ni juga. Betul. Okey dah. Jom lah balik. Kau apa ni? Jatuh dia sendiri. Siapa? Jom. Bang tunggu.